Okey, Assalamualaikum dan seterusnya. So, apakah kelebihan website dari segi psikologi? So, dalam masa kelas superminat kami akan berikan dua jenis orang kata website yang kami minat, itu mula website syarikat dan juga pages lah. So, dalam video kali ini kita ingin memberikan penerangan apakah kepentingan website syarikat lah dari segi psikologi. Okey, pertama adalah ia membina kepercayaan lah. So, dengan manusia sukakan kepastian sebenarnya. Bila jumpa sebuah website yang kemas, teratur dan profesional, otak mereka akan mula berfikir tau. Wah, bisnes ni nampak betul. Dah selamat, ni ethical, about us. Anda boleh tengok dia punya SM ni ada tak ada. Di situ anda percaya, oh, company ni adalah bagus. Okay? So, jika tanpa website, bisnes anda mungkin nampak macam tipu. Itu kelebihan dari psikologi. Jika adanya website, anda boleh menunjukkan kepercayaan. Kedua, website memberi rasa selamat lah dari segi psikologi safety lah, di mana manusia sangat-sangat takut tipu. Ni scammer lah. Dalam zaman tahun 2026 ni, scammer memang cukup luar biasa lah. So, ramai alert tentang scammer ni. So, website berfungsi sebagai bukti kewujudan. Ada alamat, ada profil syarikat, ada polisi, ada info jelas, ada artikel yang bagus. Dia akan menurunkan fear level dalam minda pelanggan. Bila rasa selamat, otak dia akan kurang bertahan diri dan kurang takut dan lebih mudah untuk buat keputusan. Itu kepentingan website. Alright. Nombor 3, website mengawal persepsi lah, perception control seperti katalah. Okay. Di mana tanpa website, orang akan buat persepsi selalunya negatif lah. Sebab kita dapat maklumat yang lengkap. Dengan website, anda boleh kawal cerita dan bisa anda buat artikel dengan sikon yang betul, susun ayat, gambar kemas, testimoni yang lengkap. Anda boleh macam-macam. Anda boleh tambahkan macam-macam dalam artikel anda sebut. So, orang akan lebih nampak percaya dan dipanggil sebagai perception framing. So, apa yang orang nampak, itu yang orang percaya. Dari segi mengawal persepsi. Okay, nombor 4, website mengurangkan orang kata keletihan membuat keputusan. So, decision fatigue. Fatigue nama dia. So, manusia keputusan tapi dia takut jika dapat maklumat yang lengkap. So, artinya dengan website boleh fokus dengan satu tujuan, arena maklumat tersusun, call to action yang jelas, dan bila website yang baik ni, dia pimpin pelanggan tu step by step sehingga mereka rasa, okay, website ni bagus. Tetapi kalau gunakan social media banyak gangguan lah. Banyak bunyi, banyak distraksi, dia tak lengkap. Dia boleh ada satu content saja, betul. So, website boleh kena fokus satu persatu dan mengurangkan keletihan membuat keputusan. Nombor 6 adalah nombor 5 meningkatkan status sosial. Social proof effect. Manusia suka ikut apa orang buat, itu biasa. So, website boleh papan testimoni, logo klien, jumlah pelanggan, projek yang lepas. So, ini anda mengaktifkan social proof, dan bila lihat social proof tu yang bagus, ramai akan guna. Dia kata bagus. So, otak manusia jarang membuat kajian mendalam dan mereka ikut isyarat sosial lah. Artinya komen orang luar, review orang kata bagus, dia ikut. Itulah yang memberi kelebihan pada website anda. Okay? So, dari segi kesimpulan yang saya berikan di sini, website bukan sebagai tempat untuk meletak maklumat, tetapi sebagai mesin bina kepercayaan, awal versi pelanggan anda, senjata emosi dan pemasaran, shortcut dalam minda manusia untuk buat keputusan. Dan website inilah alat yang paling penting untuk bina keyakinan tersebut. So, adakah website tak penting? Website syarikat amat penting untuk anda bina. Jika anda mahu wujudkan kesemua perkara ini, at the end, tentang trust. Trust paling penting. Sekarang orang nak engagement and trust. So, ada website orang trust dengan anda dengan mudah sekali. Okay? Okay, Assalamualaikum.